masyarakat dengar berulang-ulang kebesaran Allah akhirat ni, sehingga keyakinan 100% masuk dalam hati kita dan bertukar menjadi amalan. Dengan iman yang kuat, dia akan menjalar sehingga amalan kita akan jadi kuat. Amalan kita, solat kita akan jadi kuat, Quran kita akan jadi kuat, zikir kita akan jadi kuat. Seluruh orang kata tindak tanduk kita dalam masa 24 jam ni akan membekalkan, orang kata apa nama, nur, cahaya, hidayah. Kan ibarat magnet kan, orang pun Masya Allah akan terkesan. Tetapi hari ini kita buatnya semata-mata kerana Allah. Dan bila amal yang sangat kuat ni menyebabkan insya Allah doa kita sangat kuat. Doa kita ni sangat kuat. Jadi semuanya bergantung atas iman. Dan iman pula perlu suasana, itu suasana dakwah. Cakap